Arsenal tak main-main. Arsenal tak main-main guys. Betul ke tak main-main? Dah bungkus lah weh. Bungkus aku tak tahulah. Aku tak tahu nak bagi alasan apa. Aku rasa Aku nak tahu bagi alasan alasan apa. simple lah. Simple. Arsenal main paling awal, lunch time, player tak sempat makan. Aku rasa dia Poppy open house banyak kan. Saliba dah makan banyak kan. Raya makan banyak baru betul sikit-sikit baru. Tapi bagi aku teruk ah. Memang teruk game kali ni paling teruk. Sepatutnya aku tahu Jurgen Klopp dulu dia selalu komplain lah kan. Dia selalu komplain kalau main last time ni Liverpool tak perform lah apa semua. Tapi aku tak peduli lah semua tu. Hang bukan tahu hari Jumaat nak main last time. Hang dah tahu lama orang hang nak main last time. So bagi aku kalau hang main last time dalam situasi sekarang ni, hang patut set the momentum for the weekend. Hang patut set the pace. Arsenal menang, City goyah. Sekarang ni City tepuk tangan. City tepuk tangan. Aku rasa Yang City confirm lah tengok game ni. Dia kata fokus. Lock in. So, aku nak kata punya teruk lah Arsenal main ni. Sampaikan aku tak sedih. Aku tak koyak. Dia lebih kepada kecewa. Entah kecewa tu level dia lagi teruk daripada koyak. Kalau kecewa. Sebab hang hopeless, hang tak boleh nak buat apa-apa. So jomlah kita breakdown kebodohan Arsenal menentang Bournemouth game dekat home kali ni. So teruklah performance Arsenal kali ni. Tapi sebelum game Arteta dah kata dah aku pun pasal pasal sebelum game tu kan. Yang pasal cerita sebelum game tu pun aku panas. Bukan panas sebab apa? Sebab apa? Disebabkan dia duk merayu apa lah. Semua orang suruh main stadium awal. Lepas tu so tenang main macam ni baru tu boleh cara lagi aku panas. Lepas tu keluar pula video training apa yang pasang video kat belakang kan. Pasang lagu apa semua tu kan. Aku faham ya sebab cringe Arteta biasa macam tu. Ada buat benda-benda gitu kan. Tapi tu lah, bila buat macam tu, kena turn out in a win lah. Janganlah buat everything like dia dah macam-macam dah cringe thing semua ni. Kalau tu yang bodoh, dia malu tak malu. Tu yang aku tak boleh terima. Tapi nak kata salah Arteta, player tak turn up. Player. Arteta player semua macam haram. Sama semua. Dah aku tengok apa Arteta kata sebelum game lah dalam press conference dia, Calafiori tak available, Hikapi dia bawa balik pada injury tak available, Saka tak available, Odegaard tak available. Itu adalah key player yang Arsenal miss lah dalam game ni. So membuatkan Martinelli kena start, Havertz kena start apa semua. Tapi aku punya komen soal line up lah. Aku rasa line up Arsenal macam mana pun good enough to win every single weekend. Ya, betul. Apa kita cakap ni semua line up Arsenal second team or first team is good enough untuk menang game Premier League. Tambah pula bukannya big six team. Ya, aku tahu Bournemouth is sekarang ni unbeaten run. Tapi unbeaten run bukannya bermakna Arsenal tak boleh nak overkan Bournemouth punya unbeaten run tu. Sebab Arsenal nombor 1, Bournemouth nombor berapa kan. So apa janganlah bagi alasan line up lah apa player yang injured. Player Arsenal, kenapa Arsenal beli banyak-banyak player macam ni adalah untuk cover injury tu lah kan. Aku tak mau bagi alasan untuk game Bournemouth ni. Bagi aku bodoh. Semua orang ni main bodoh. Main tak bagus gila kan. So line up ni is good enough untuk beat, sepatutnya is good enough untuk beat Bournemouth kan. Nak cakap pasal line up ni apa, Bournemouth hilang lebih kurang 4 defender dia last summer. Dia boleh rebuild balik dalam masa tak sampai 1 season kan. So tak boleh bagi alasan lah benda-benda macam tu kan. Apa yang aku boleh take out from this game lah, Iraola ni world class manager kan. Easily dia boleh pergi je mana-mana big six team dekat dunia ni. Tak kisahlah pergi Bayern ke one day ke. In fact kalau kita keluar masuk Arsenal aku mungkin aku tak kau komplain lah. Aku tak kata aku nak tak ada lah orang kata apa kan. Tapi in the end apa yang aku boleh keluar pada ni, Iraola is a great manager lah, aku boleh cakap. Ya. Aku tengok game ni daripada awal lagi memang Arsenal tak bagus lah. Memang tak bagus lah. Memang orang kata antara performance yang teruk lah kan musim ni alongside kalah dengan Aston Villa ke apa semua.
apa yang tak kena dengan game ni adalah Arsenal start very very slow, momentum very slow, tempo very slow. So benda tu terbawa-bawa daripada game-game yang Arsenal teruk sebelum ni. Start dengan sangat-sangat slow, tak boleh control possession, tak boleh nak pegang game, sampailah mereka dapat gol, Bournemouth dapat gol. So itulah apa yang aku kata tak kena dengan Arsenal. So aku faham player nervous. It's fine, nervous, biasa. Aku dengar Victor Gyökeres buat interview kan, dia kata macam it's normal to be nervous bila dalam title run ni. So nervous ni menunjukkan hang nak lah menang title tu. Kan betul kan, kalau dalam kehidupan kita perlu nak something ke, kita nak keluar first date ke apa ke, saya kita nervous sebab kita nak benda tu jadi, betul tak? Benda tu kan. So aku faham player nervous, tapi sekarang ni Hamin kat home, semua kat stadium 60,000 yang turn up tu nak sokong apa? Hang nak nervous buat apa? So ni hang ada back to back home games. Sekarang ni lawan Bournemouth, lepas tu midweek nanti nak lawan dengan Sporting Lisbon. 100% sokongan di belakang player-player Arsenal, apa nak nervous apa? Relax. So aku faham nervous is fine, tapi jangan lose Arsenal punya identity dalam game tu. Tapi apa yang terjadi dalam game tu, Arsenal kehilangan identiti. Banyak kali dah kita tengok Arsenal main teruk musim ni, betul tak? Banyak kali kita kata Arsenal tak turn up, tapi apa yang tak hilang adalah solidity di bahagian defense. So bila solid di bahagian defense, keeper perform, kita tak concede, dia bagi kita peluang untuk score gol. Tapi dalam game kali ni, hang tengok dua-dua kita lepas macam mana weh? Semua barang. Semua bodoh. Betul, bukan saja ni 2 biji 2-1 tu aku rasa nasib lah untuk Arsenal. Patut Bournemouth boleh score banyak with the mistake David Raya dok buat mistake yang defender dok buat, Zubimendi dok buat, apa semua tu. Kalau Bournemouth take advantage semua mistake tu, easily dia boleh score 3-4 gol. So tak boleh, memang teruk lah boleh kata kan. Memang apa yang aku nampak tactical Bournemouth masuk ni adalah aku rasa reflection of Manchester City punya final Carabao Cup dengan Arsenal lah kan. Macam mana Bournemouth approach game ni, depa high press kan, betul-betul. Lepas tu ada certain time depa low press. Midfield Arsenal mesti akan tak ada kat tengah tu. Aku tak tahu pasal apa kan. Dia macam mana City buat kat final Carabao Cup tu, Bournemouth tu buat. Ira mesti ambil template dari situ saja kan. Jadi Arsenal tak boleh nak, orang kata apa, tak boleh nak adapt lagi benda-benda tu, menyebabkan tak ada continuation antara midfield dengan striker. Bola tu beberapa kali kita dapat, kita nak counter attack, hilang, counter attack hilang, sia-sia, tak ada apa kan. So Bournemouth hanya perlu ambil peluang sajalah kan, bila ada peluang dia ambil lah kan. So lepas tu masuk second half, sama apa yang City buat lawan Arsenal, dia pegang position punya banyak kan. Sama ni, brother, second half ni kita buat apa kan. Aku tahu aku jam jauh ni, tapi nak second half kita buat apa? Bournemouth pegang position lagi banyak daripada Arsenal kan. So bila hang nampak macam tu, hantarlah, it's matter of time untuk Bournemouth akan score the winning goal. Macam tu je lah. And dia pun score lah kali 2-1 tu. In total masa first half tu pun barai nak haram. Lepas tu tiba-tiba bola slash masa gol pertama yang dia buat tu, flash berapa? Christie ke apa? Yang hantar bola pergi kat Truffert kan. Kalau Truffert kau tengah, lepas tu fluke deflection dekat kaki Saliba, lepas tu Krupi ni itu skor lawan Arsenal tu kan. Dekat Bournemouth kan. Krupi ni luar kotak, umur apa? 17, 18 ke 20? Dia teenager, dia teenager lagi lah. Sekarang ni dia 10 gol tau, double figure dalam Premier League. Crazy. Dia ni double figure dalam Premier League tau sekarang. Lepas tu dia skor ni, lepas tu Arsenal jadi kalut Ya, apa yang aku tak suka dalam first goal tu, Madueke dia tak track back. So bila Madueke tak track back, Ben White dah jangan main hang. So Ben White tak tahu nak kena cover mana. Lepas tu Ben White pun tak jaga position dia, lagi Saliba kena keluar out of position. Saliba tarik diri dia keluar daripada posisi sepatutnya. So bola tu deflect, membuatkan setup yang sangat cantik lah untuk Krupi tu. Impossible untuk Arsenal defend untuk win that ball lah. Lepas bola melamur cantik macam tu, macam seolah-olah Saliba setup yang sangat lawa, tapi sebenarnya salahnya adalah pada Madueke, dia tak track back, membuatkan Ben White tak tahu duduk mana, Saliba kena keluar out of position. So aku tak tahu nak kata apa lah kat Madueke ni. Masa tu minit 18, hang kalau minit 18 hang malah nak track back, maknanya tu bukan dalam hang punya jati diri kan, bukan dalam jati diri hang, style of play hang untuk hang rajin track back ni semua ni. Sebab minit 18
Bukan minit 70, minit 18 hang pun tak pegang bola banyak sangat. Aku nak bagi Minit- comparison kan. Hang tengok Trossard, minit 60 ke apa dia hilang bola. Dia hilang bola kat kotak penalti lawan. Dia tak Kejap laju. balik. Dia liga kejap balik. Dia tak laju tau. Dia liga kejap balik sampai dia menang. Ada Eze juga, dia liga dia balas bola balik bagi midfield, so Arsenal counter attack. So macam tu lah orang kata apa, passion untuk menang bola. Macam hang minit 18 weh. Minit 18. Hang malas track back minit 18. So Saka, aku beritahu winger Arsenal, Saka, Martinelli, macam mana kita nak kutuk dia offensively ke apa semua, Trossard takkan biar benda tu terjadi punya. Memang akan track back lah. Orang kata OG winger Arteta ni kan, yang macam daripada awal-awal dengan Arteta ni, memang takkan biar benda tu terjadi. So yang tu membuatkan Arsenal concede, dan yang membuatkan aku sedih, selepas Arsenal concede pun Arsenal tak ada urgency weh. Memang sangat-sangat lah tak ada urgency. Aku tengok lah, okay, kita duduk kat rumah, kita tengok kat TV, kita tak nampak the whole pitch, the whole padang. Tapi aku rasa lah siapa yang tengok kat stadium, dia boleh nampak betapa structurednya Bournemouth. All credit goes to Bournemouth lah. Dia pun deserve to win. Arsenal doesn't deserve anything. Even a draw pun Arsenal tak deserve. Bournemouth deserve 100% lah untuk dapat 3 mata ni. Sebab dia membuatkan play-play Arsenal ni second guessing lah. Berteka-teki. Kita nak pass macam mana, nak build up daripada bawah. Kita tak nampak whole padang. Kita tak nampak. Kita hanya nampak masa Raya ambil goal kick, kita hanya nampak Evan Nielsen lah, Krupi lah, striker attacking midfield macam tu. Kita tak nampak di center back jaga mana, midfield jaga mana. Tapi aku sure, 100% sure kalau hang pergi stadium, hang nampak yang mereka very very structured, membuatkan David Raya tak nak buat apa. So kita tengok kat TV pun, kita perasan tau yang David Raya ni macam pick up banyak kali. Nak pass mana, semua orang kena jaga. Betul tak? Semua orang kena mark. Tapi ada instance beberapa kali dalam first half tu, David Raya being a very very good ball playing goalkeeper, berjaya beat the press kan. Sebab dia pun tak press David Raya. Dia pun tak press David Raya, dia pun mark semua. David Raya punya pass berjaya tembus, tapi bola tu dapat Kai Havertz. Tu masalah dah. Kai Havertz adalah connector Arsenal yang tak function. Dia dapat kat Havertz tu tak ada masalah. Tapi bila Havertz tu main pelak tu jadi masalah kan. Setiap kali bola dapat kat dia hilang. Lepas tu dia nak throw ball pun bola pergi ke mana tu kan. Hang boleh dekat ni nak bagang Emirates tu roaring kan tau. Kan. Punyalah kuat. Lepas tu ada sekali tu Havertz dapat bola, Martinelli dengan Gyökeres buat run, dia nak passing kat Martinelli tapi di-interceptkan oleh defender Bournemouth. Dengar Emirates tu. Bukan intercept, dia pass kat defender tu. Lagi koyak. Macam bodoh gila tak? Apa benda ni? Hang sepatutnya jadi connector. Hang dibesarkan sebagai nombor 10 actually, betul ya? Bayer Leverkusen. Lepas tu growth spurt lah hang apa semua lah. Hang boleh nampak dah nampak dah. Bila Havertz ni main kat Arsenal ni, dia jarang nak dribble bola. Dia akan dapat bola, mungkin dia akan pasi tepi-tepi. Sebab tu lah in the end dia lebih sesuai untuk main sebagai target man dekat Arsenal. Tapi dalam instant ni Odegaard injured, si siapa? Eze tak 100%. Hang kena step up lah. Hang dah lah bukan setahun lah, 6 bulan tak main kan. Hang dah 6 bulan lah tak main, step up lah brother kan. Aku tak boleh lah sebab dia run in tau. Kalau like hang cakap pasal awal bulan 10 ke whatever lah, nanti buat lain lah. Dia run in bro, lagi 7 game kan. Janganlah buat tarik. Arsenal sekarang ni dah buat 49 game ke aku baca ni. 49 game Arsenal hanya kalah 5 kali kan. Tapi for past 3 game kita kalah dah 3 kali. For past 4 game kita dah kalah 3 kali. So dia tercampur sekali dengan nombor 5 orang kalah tu kot. Tapi still lah 3 kali kita kalah dah dalam 4 game kita ni kan. So aku pun tak boleh terima. Hang kena bila dah kalah tu, janganlah nak kalah lagi kan. Sekarang ni apa yang kita duk cakap tengah terjadi dalam alam nyata. Kita cakap kalau kalah Carabao Cup, kita takut Arsenal akan crumble. Which is kita nampak slowly Arsenal crumble, dah terkelak Carabao Cup, dah kalah Carabao Cup, dah terkelak FA Cup. Itu apa lawan Champions League Sporting Lisbon pun takut kau kan, hampir-hampir kan. Lepas tu sekarang ni lawan Bournemouth kita kalah pula. Apa ada buat memang sikit jantung tak jadi fan Arsenal. Sakit jantung serius.
Ya, aku tengok masa Arsenal dapat penalti tu pun aku macam lega lah, okey lah. Sebab aku tak nampak Ya Arsenal kan. tak nampak Arsenal nak create chance yang berkualiti ke apa semua. So Gabriel flick macam tu kedatangan, so 100% penalti. Gyökeres ambil penalti, memang aku kata macam lebih bawah sikit daripada Harry Kane. Memang unsavable lah kan penalti dia tu. The rest, so aku kata tu lifeline untuk Arsenal lah. Satu sama whatever, jangan concede, masuk ke second half, aku tak Arteta akan tweak something. Dan memang dia tweak something sebab Han nampak tau Arteta tak puas hati dengan performance first half tu. Sebab selepas dia whistle penamat, dia terus lari pada dressing room. Jangan Han nampak Arteta buat benda tu. Selalunya Klopp lah buat benda tu, yang kalut-kalut pada dressing room pun semua. Kali ni Arteta lari pada dressing room, maknanya banyak benda yang dia nak tukar. So memang betul banyak benda yang dia tak tukar. Kalau lah masuk ke second half tu, awal masuk second half tu Arsenal macam tak boleh pegang momentum kan. Aku tahu Arteta beletak dalam dressing room je. So tapi masuk ke second half still tak menunjukkan urgency. Dan kalau minit 52 53 kan Arteta tukar kan 3 orang. 52. Kalau tak sampai minit 60, manager tukar sampai 3 orang, maknanya dia memang tak lepi dah. Dia tak lepi dah dengan ketiga-tiga tu play attacking block tu. Dia tukar Martinelli, dia tukar Madueke, dia tukar Havertz. Ketiga-tiga player tu memang tak function. Betul, dia tukar memasukkan Dauman main kanan, Trossard main kiri, number 10 Eze. Sepatutnya ketiga-tiga pertukaran ni adalah profil yang different daripada tiga attacker first half tadi. Ya. Tapi disebabkan Arsenal tak boleh pegang game, keep losing second ball. Lepas tu the game tu menjadi basketball game. Arsenal tak dapat pegang bola, tiga-tiga ni masuk pun tak function. Ya. Sampai depa skor barulah kalut. Ya, tapi aku expect bila Trossard masuk tu adalah sebab nak tolong midfield lah kan. Akan tolong ada extra man dekat midfield tu, tapi in the end kalau hang tengok daripada Trossard masuk daripada awal sampai habis, dia basically hak letak touchline juga kan. Itu aku rasa mestilah Tita suruh, takkanlah sebab Trossard buat, tapi sebab cara Trossard main is selalunya memang different dengan Martinelli main kan. Martinelli kita tahu dia akan hak touchline ataupun dia akan buat run banyak. Trossard is not that kind of player, dia akan masuk, dia akan support midfield banyak kan. Tapi dalam instant ni tak nampak langsung dia buat benda tu. And Eze, disebabkan tu Eze pula jarang dapat bola. Aku rasa Eze masuk tu boleh kata buat 7 minit lepas tu baru mungkin dia dapat first touch je aku rasa kan. So memang lama gila nak tunggu Eze dapat bola, nak tunggu dia nak create chance dia lah. Max Dauman pun tak boleh buat apa duduk belah kanan tu. Dia hak tak line, dia hak kat touchline tu pun dia bola tak boleh nak pi kat dia pun sebenarnya. Pi kat dia pun bola-bola yang dah betul-betul orang dah player Bournemouth dah rapat kan. So tak boleh buat apa. Aku pun tak faham kenapa tak boleh buat apa. Padahal Bournemouth je pun sepatutnya hang boleh beat. Hang midfield Arsenal ni adalah antara the best dalam Premier League. So aku tak faham apa terjadi. Lepas tu cara Bournemouth press tu menyebabkan sometimes hang tengok Raya first half okay, dia main bagus lah juga kan. Main second half tu banyak risky pass yang dia bagi kan tau. Very very risky pass. Yang passing aku rasa dia ada masa second half tu patutnya dia passing awal, dia pergi hold kan. Lepas tu bila dah terlambat sangat, dia terpaksa agak passing kat situ. Tiba-tiba semua benda jadi risky. Lepas tu ada satu random challenge sangat. Dia nak Trivela semua kan. Dia pun hantar idea dia apa. Dia nak Trivela cheat atas kepala kawan tu tau. Oi gila. Dia nak cheat kepala kawan tu. Dia nak cheat atas kepala kawan tu. Crazy tak crazy? Janganlah tai-tai macam ni nak buat benda-benda. Aku apa benda siap masa tu. Lepas tu ada yang ingat yang Bournemouth rapat gila tak dengan palang kita. Dia bagi bola bagi kat Zubimendi kat dalam 6 yard box kita. Anak harap apa benda nak pergi sikit jatuh. Nasib baik Zubimendi cepat pick up buat macam tu. Kalau Zubimendi panik nak turn ke apa, Kane salam. Tapi tak memang Kane salam pun lah. Kalau juga. Tapi aku fed up dengan benda-benda tu kan. Kita tak boleh nak create game, kita tak boleh nak break Bournemouth punya press kan. So lepas tu bila kita at one point bila kita break Bournemouth punya press, tak ada connection between midfield dengan striker. Bola tu hilang balik, Bournemouth recycle. Second ball haram, kita dok kalah. Semua everything kalah hari ni. So dia kalau kalah macam kita berjuang bermati-matian macam tak apa kan, tak apa. Tapi ni kalah main tight tau. Kalah main tight. Tu yang bodoh aku tak boleh terima.
Kalau ikutkan Liga kat Emirates kalah dengan Manchester United unacceptable. Kali ni kalah dengan Bournemouth kat Emirates unacceptable, especially dalam run in. Kalau hang ada aspirasi untuk menang Liga, home adalah fortress. Tak boleh kalah. And if you cannot win, don't lose, draw. Tapi memang standard sangat-sangat teruk lah game kali ni, sampai kan Arsenal kalah tu aku tak koyak. Aku tak boleh nak koyak. Macam mana aku nak koyak kalau Arsenal teruk? Bournemouth deserve everything. Contoh macam gol kedua yang mereka score tu kan. Very sangat-sangat lawa lah mereka buat kan. Mereka work the ball into the box tu. Dan Alex Scott, to be fair untuk dia lah, dia in contention untuk England punya spot ke World Cup. Sebab tu lah dia buat phone call apa semua. So Thomas Tuchel ambil dia ke apa something macam tu. Good for him. And good for him, memang nama dia menaik pun sampai dia dapat call up sebelum-sebelum ni dengan squad England lah. Now for Arsenal, aku still rasa Arsenal can do the job. Aku still rasa Arsenal can win the league. Aku still rasa Arsenal can finish the job. Tapi tak semudah yang aku sangka. Sebab sekarang ni Arsenal ada 9 point. Sebab as of after Sporting Lisbon, aku punya dalam fikiran menang dengan Sporting Lisbon, menang dengan after Sporting Lisbon, menang dengan Bournemouth. Lepas tu tengok apa jadi dalam game Man City. Kalau draw, kemungkinannya kita boleh menang few game weeks earlier daripada final game week. Tapi situasi sekarang ni membuatkan jadi susah lah. Arsenal mana pernah buat benda jadi senang. So kalau ikutkan hati aku, memang aku kata Arsenal still can do it. Aku relax, aku tak panik. Tapi minggu depan aku confirm panik. Sebab yalah, kalau tengok result dekat minggu depan lah jadi apa kan. Result esok dia masalahnya sekarang bila Arsenal kalah dengan Bournemouth ni, dia bagi peluang dekat City adalah kalau City perfect run in, mereka akan menang dari Liga lah kan. Kalau kita keep on winning yang itu dengan Bournemouth, and walaupun City perfect run in, mereka still short 3 point lah kan. Tapi sekarang ni kalau City have a perfect run in, everything win, tak ada kalah, tak ada seri, mereka akan menang Liga. Itu cerita dia kan. Tapi apa-apa pun semua tunggu result City esok. Sekarang ni kita kena berharap Chelsea untuk menang lawan Manchester City which is boleh je menang sebab main dekat Stamford Bridge. And aku tengok ada video dia pergi interview fan Chelsea nak kalah kan. Fan Chelsea tak mau City menang. Tak mau Arsenal menang Liga lah kan. Jadi depa nak drop point sebab Champions League pun depa kata depa susah nak dapat dah. So aku rasa Rosinho tak ada lah macam tu kan. Selalunya bila team ni dia tak kalah buat benda-benda tu. Tapi kalau naratif tu dapat kat certain player tu, depa pun otak dia kadang-kadang lari sikit. Time ni lah nak ban Enzo lah, apalah. Ya, tu masalahnya. Jadi kita sebagai fan Arsenal terpaksa jadi fan Chelsea for a day cerita dia kan. So kalau aku harap sangat lah kan Chelsea take the point dekat Stamford Bridge ni. Lepas tu bila Arsenal dengan Manchester City ni, kita tengok lah what happens lah kan. Tapi disebabkan kes ni, kalau City menang lawan Chelsea esok ni, Arsenal jadi wajib menang kat City. Seri pun tak lebih aku rasa kan. Dia jadi macam hukum wajib menang lawan dekat Etihad nanti. Ya, aku nak cakap dua benda lah. Benda yang pertama, tadi aku dengar komentator tu cakap tau. Statistically, kalau ikut statistically dalam karier Arteta sebagai manager Arsenal, April adalah bulan yang terburuk dalam karier Arteta lah dalam Liga. So statistically aku rasa bukan Arteta je, Wenger kalau saya Wenger. Ni macam ni lah time tu kita akan crumble. But on the other hand, statistically April adalah bulan terbaik dalam karier Guardiola sebagai manager dengan Man City. So kat situ stats tu dah tak menyebelahi Arteta. So sekarang ni job tu on Arsenal punya players punya hand, Arteta punya hand untuk defy the statistik lah. Statistik menunjukkan April terburuk untuk Arteta dan terbaik untuk Pep Guardiola. Crazy stat tu ya. And crazy thing dah happen pun dalam Premier League sebelum ni. And itulah second thing apa yang aku nak kata pasal Arsenal ni, skor buat kerja jadi susah. Membuatkan kita tertunggu-tunggu game lawan dengan Man City nanti. So aku risaulah dengan player-player Arsenal ni. Dan satu benda yang aku nak cakap, kan kita duk kata sekarang ni business end of the season, ambil 3 point je, performance tak penting. Sebenarnya performance tu penting. So, tengoklah bila kita duk throw away games, kita duk macam kita duk give in. Okay, Everton kita tak boleh score, Max Dorman magic, fine. Lepas tu Carabao final hang teruk,
Lepas tu FA Cup final, FA Cup quarter final, hang teruk. Lepas tu Sporting Lisbon first leg teruk kan, tapi dapat menang. Ni kali ni Arsenal teruk, Bournemouth better. Berapa kali in a row hang nak kata Arsenal kalah, opponent better than Arsenal? Berapa kali? Okay, City menang Carabao final dengan Arsenal, City play better than Arsenal. Lepas tu Southampton lawan Arsenal, Southampton better than Arsenal kan. Lepas tu kali ni Bournemouth better than Arsenal. Tu benda ni jadi trend dah weh. Benda ni dah jadi, dah menunjukkan trend dan benda yang berturut-turut berjadi in a row. Memang performance Arsenal tengah drop sekarang ni. Dah aku tak mau dah dengar tiga mata saja, tiga mata. So kalau benda ni berterusan sampai habis season, mampus lah. Mampus sebab apa tahu? Okay, kalau Arsenal main tak bagus, macam awal season ada juga kita berjaya scrap a win kan. Kita at least kita tak hilang identity kita, strength kita iaitu defense solidity. Kita memang main tak bagus tapi orang tak boleh shoot on target. Orang tak boleh nak create chance. Tapi sekarang ni kita dah hilang dah stability in defense tu. Bila kita main tak bagus, bila kita tak boleh score, kita juga concede chances. Dan sekarang ni Bournemouth punish kita. So aku tak tahu sekarang berapa game lagi dalam Premier League ni, tak boleh lah nak drop performance lah. Sebab benda ni dah terbawa-bawa weh. Terbawa-bawa daripada before international break. Lepas tu bawa ke Carabao final, lepas tu bawa ke FA Cup. Sekarang ni dah bawa ke Liga. Yang tu benda tak mau sekali. Yes. Itu yang kita tak mau. Tapi itu yang kita dapat nampak sekarang. Itu yang kita dapat lah. Tapi itu lah. For the next week aku rasa adalah fixture penting untuk dalam Premier League ni. And this week kita dah drop points. Sepatutnya kita menang. Lepas tu Chelsea ambil advantage, kita jarak 12 point, tapi nampaknya benda terbalik yang akan jadi. Betul next week dekat Etihad Stadium, yang tu yang bagi aku adalah itulah jadi hukum wajib menang untuk Arsenal. Kalau Arsenal kalah agak dengan City dekat sana, lepas tu City ada satu game on hand, and aku rasa game-game dia pun tak ada lah susah sangat selepas Arsenal tu. Dia hanya yang susah aku boleh katakan, okay, Bournemouth away daripada masih ada. Lepas tu daripada Everton away, lepas tu depa masih ada dengan Villa kata silap aku. Tapi aku tak suka lah bila terpaksa mengharap dekat result orang lain untuk Arsenal menang Liga ni kan. So aku tahu first time sejak sekian lama Arsenal nak menang Liga ni, dia bukannya like smooth running. Dia mungkin akan berbola naik atas. Aku rasa in the end still Arsenal akan menang Liga juga. Yang tu positif daripada aku lah kan. Aku rasa Arsenal still boleh menang Liga juga, tapi dengan syarat mereka kena lock in lah lepas-lepas ni. Mereka tak boleh dah mampu pressure. Brother dapat dah 3 tahun dah hang nombor 2, takkan hang tak boleh nak cope lagi with the pressure brother kan. Tak ada team dalam Premier League ni pernah jadi 4 nombor 2 betul-betul. So hampa jangan buat rekod lagi ya. Tu yang aku cakap. Itulah macam aku kata tadi, aku still confidence Arsenal can do it. Aku berharap Arsenal can do it. Aku percayakan player-player Arsenal ni, tapi dia pun kena step up lah. Aku tahu for a fact kalau hang turn up macam ni kat Etihad, hang kalah. Confirm hang kalah dengan Man City. So tak boleh turn up macam ni. Dalam recent punya game ni tak boleh turn up macam ni. So aku harapkan Arsenal ada better squad lah for next game. Odegaard main balik, Saka main balik, lepas tu Nketiah available, Calafiori, Timber apa semua. Sebab kita betul-betul perlukan player-player yang banyak kali play together since beginning of season ni. Macam kan kita dah tahu dah kesabsaban utama Arsenal season ni. So harapkan player-player tu boleh finish the job for the rest of the season lah. So hampa komen lah kat bawah, adakah hampa masih lagi percaya yang Arsenal boleh menang Liga? Jangan lupa subscribe Bias Gunners. I will see you guys in a bit. Take care.